Novorossiysk, bandar pelabuhan di mana Rusia menyimpan sisa armada Laut Hitamnya, telah melalui satu malam yang mengerikan. Dan ini bukan saya yang kata. Ia adalah datuk bandar-bandar itu di telegram beliau semalam pagi, sejurus selepas mengisytiharkan keadaan darurat. Rusia mempunyai tempat terakhir yang selamat untuk menyimpan kapal-kapal ini. Sudah tiada. 4 kapal perang telah terkena serangan di dalam pelabuhan. 2 daripadanya ialah frigat. Dan Rusia hanya mempunyai 2 frigat di seluruh Laut Hitam. Serangan itu berlangsung lebih daripada 5 jam. 5 jam pertahanan udara menembak tanpa dapat menghentikan serangan yang sedang menghampiri. Bandar itu bangun tanpa air. 2 saluran utama air pecah dan lebih daripada 260,000 orang terputus bekalan air. Dan seitu belum cukup, 2 terminal bijirin terbesar di Rusia berhenti beroperasi. Rusia ialah pengekspor gandum terbesar di dunia. Dan di Bursa Chicago, iaitu tempat harga gandum ditentukan untuk seluruh dunia, harganya naik pada hari yang sama. Dan sementara semua ini berlaku, Putin berada di sebelah lain negara. 8,000 kilometer dari situ, di atas sebuah kapal penjelajah, beliau menyaksikan latihan tentera laut. Dan di sini, keadaan mula menjadi lebih menarik lagi. Tempat ini adalah pangkalan di mana armada Rusia melarikan diri apabila Crimea menjadi sasaran. Ia adalah pelan B Rusia dan tahu apa yang lebih teruk bagi mereka. Mereka tidak mempunyai pelan C. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda apa yang berlaku pada malam itu. Dirakam oleh mereka yang berada di bawah sana. Dan saya akan tunjukkan kepada anda perangkap yang dimasuki Rusia sendiri kerana mereka membinanya dengan tangan mereka sendiri, menyangka ia adalah perlindungan. Tapi mari kita mulakan dengan malam itu. Ini dirakam dari seberang teluk semasa serangan sedang berlaku. Apa yang anda lihat, garis-garis merah yang melengkung di langit itu adalah peluru penjejak. Ia adalah peluru yang menyala di udara dan penembak artileri menggunakannya untuk melihat ke mana peluru mereka pergi dan melaras bidikan dalam gelap. Sekarang, perhatikan pancaran cahaya biru yang tersebar seperti kipas. Itu bukan lampu sorot. Itu adalah penyilau anti-drone. Ideanya adalah untuk menyuluh kamera drone dan membutakan sistem bidikannya sebelum ia sampai ke sasaran. Dan di tengah-tengah itu, titik oranye yang turun perlahan itu adalah sebuah drone yang mereka berjaya jatuhkan. Cuma, untuk setiap satu yang jatuh, banyak lagi yang lepas. Dan cara terbaik untuk faham apa yang sedang melintas di atas bandar itu adalah dengan mendengar mereka yang berada di bawah. Sial. Apa benda ni? Itu jet tu Sebuah UFO? Apa itu bro? Tengok tu. Dengar apa yang mereka cakap. Mereka sedang melihat sesuatu yang mereka tak tahu nak namakan. Salah seorang daripada mereka tanya, apa benda tu? Seorang lagi jawab, itu adalah jet. Dan selebihnya adalah maki hamun. Mereka betul. Ia memang sebuah jet. Sebuah drone Ukraine dengan enjin jet yang dipanggil Palianitsia yang disahkan sendiri oleh Zelensky telah digunakan pada malam itu. Dan ada satu lagi kumpulan di lokasi berbeza dalam bandar sedang merakam apabila sebuah jet terbang rendah di atas mereka. Kita boleh dengar suara terkejut mereka. На нахуй. На, блин. Ia berlangsung selama 5 jam begitu. Dan apa yang mereka serang adalah lebih mengejutkan lagi. Kerana Novorossiysk bukanlah pangkalan tentera laut dengan sebuah bandar di sekelilingnya. Ia adalah salah satu pelabuhan komersial terbesar di Rusia dengan sebuah pangkalan tentera laut di dalamnya. Ini adalah pelabuhan tersebut. Waktu subuh, tiang-tiang hitam yang naik seperti cendawan dengan api jingga di dasarnya. Di antara kren-kren itu adalah terminal kargo. Dan di pelabuhan ini ada 3 perkara serentak. Ada terminal minyak Sheshkes yang sahaja menyumbang lebih daripada 30% daripada semua ekspor minyak Rusia. Ada 2 daripada terminal bijirin terbesar di negara ini. Salah satunya mempunyai kapasiti 8,5 juta tan setahun. Dan ada pangkalan tentera laut, semuanya di tempat yang sama. Dan semuanya telah diserang pada malam yang sama. Kedua-dua terminal bijirin itu berhenti beroperasi. Dan ini bukan masalah Rusia sahaja.
Ini kerana Rusia adalah pengeksport gandum terbesar di dunia dan sebahagian besar gandum itu dihantar melalui Laut Hitam. Harga gandum di Chicago naik kira-kira 3% pada hari yang sama dan lobi gandum Rusia sudah pun memberi amaran bahawa jika serangan ini berterusan, ekspor melalui Laut Hitam mungkin akan terhenti sepenuhnya. Ini akan menyebabkan harga makanan meningkat di Afrika dan Timur Tengah. Jadi, serangan ke atas pelabuhan Rusia telah mempengaruhi harga roti di tiga benua. Dan bukan hanya pelabuhan sahaja, bangunan kediaman turut terkena, kereta-kereta musnah dan bandar itu terputus bekalan air. Sekarang saya perlu bercakap tentang kapal-kapal itu. Kerana inilah sebabnya Ukraine melakukan perkara ini. Zelensky secara terbuka mengaku bertanggungjawab atas operasi itu dan menyebut Novorossiysk sebagai kubu besar terakhir armada Rusia di Laut Hitam. Dia berkata bahawa dalam serangan itu, 3 perkara digunakan serentak. Drone, jet, peluru berpandu anti-kapal Neptune dan drone laut. Dan lihat yang ini, kerana ia jarang berlaku. Ini adalah kamera atas kapal pada drone laut Ukraine. Hitam putih kerana ia adalah inframerah. Tanda-tanda merah jambu yang muncul di atas badan kapal itu adalah sistem sasaran yang menunjukkan di mana untuk menghentam. Dan jika anda perhatikan pada cursor di tengah skrin, ia berbentuk hati. Seseorang telah memprogramkannya. Ya, itu sindiran. Saya perlu berlaku adil kepada anda dalam satu perkara. Klip khusus ini bukan dari malam tadi. Ia adalah dari serangan sebelum ini pada bulan April. Tetapi ini adalah rakaman paling jelas yang ada tentang bagaimana serangan-serangan ini berlaku dari dalam. Dan inilah bahagian yang penting. Jadi apa yang berlaku kepada kapal-kapal itu? Rusia tidak berkata apa-apa. Tiada pengesahan, tiada angka, tiada apa-apa. Sunyi sepi. Cuma pada zaman sekarang, susah nak sembunyikan sebab kita boleh tengok dari atas. Ini adalah imej satelit dari dermaga tentera laut Novorossiysk diambil selepas serangan. 4 kapal yang berbaris di tepi pemecah ombak itu adalah kapal perang. Dan perhatikan tompok-tompok gelap digeladak dan di atas lantai dermaga di sekeliling mereka. Itu adalah kesan terbakar. Anda boleh nampak bahagian atas kapal yang hangus dan serpihan bertaburan di sebelah badan kapal. Menurut staf Am Ukraine, yang terkena adalah fregat Admiral Makarov dan Admiral Essen. Sebuah korvet pelancar peluru berpandu dan sebuah kapal peronda. Dan ada satu butiran yang menjadikan semua ini lebih signifikan. Kedua-dua fregat itu adalah satu-satunya 2 fregat yang dimiliki Rusia di Laut Hitam. Mereka melancarkan peluru berpandu jelajah kaliber dan itu adalah kapal terbesar yang masih tinggal untuk mereka selepas kapal penjelajah Moskva ditenggelamkan di sana pada tahun 2022. Dan tahu tak kenapa ini jauh lebih teruk untuk Rusia berbanding kehilangan 4 kapal? Kerana kapal-kapal itu bukan berada di situ secara sukarela. Sebelum perang, pangkalan armada Rusia di Laut Hitam adalah di Sevastopol, Crimea. Ia telah menjadi rumah mereka selama lebih 2 abad. Cuma, Ukraine mula menyerang Crimea dengan drone dan peluru berpandu dan Rusia terpaksa mengalihkan kapal-kapal mereka dari situ. Mereka memindahkan semuanya ke Novorossiysk yang terletak lebih jauh dari Ukraine di seberang Laut Hitam. Novorossiysk adalah jawapannya. Itulah tempat di mana mereka tidak akan dapat dicapai. Cuma Ukraine berjaya mencapainya. Lebih daripada 300 km dari barisan hadapan. Dan tiada pangkalan ketiga. Tiada pelabuhan Rusia lain di Laut Hitam yang mempunyai kemudahan untuk menempatkan armada. Mereka tiada pilihan untuk berpindah. Sekarang, ikut saya kembali ke Disember tahun lepas. Selepas serangan Ukraine ke atas kapal selam di dalam pelabuhan itu, pihak Rusia memutuskan untuk menyelesaikan masalah drone laut sekaligus. Mereka menutup pintu masuk pelabuhan, meletakkan tongkang dan penghadang terapung melintang di mulut teluk supaya tiada drone permukaan dapat masuk. Dan ia berjaya. Sebagai penghadang terhadap drone laut, ia memang berkesan. Tapi perhatikan apa lagi yang berlaku. Kalau tiada apa yang masuk, tiada apa yang keluar.
Penghadang yang menghalang drone Ukraine daripada masuk itu adalah penghadang yang sama yang menghalang kapal perang Rusia daripada keluar dengan cepat. Jadi, apabila serangan berlaku, kapal-kapal itu tidak sedang bermanuver. Mereka tidak sedang bersurat. Mereka tidak keluar ke laut terbuka di mana mereka akan menjadi sasaran yang lebih sukar. Mereka hanya berhenti, berbaris di dermaga di belakang penghadang yang mereka bina sendiri. Penganalisis tentera laut menulis, pada bulan April lagi, bahawa tembok pelindungan Novorossiysk telah menjadi sebuah sangkar. Dan kapal selam Rusia mula kekal berada di bawah air, di tempat berlabuh itu sendiri tanpa keluar, hanya supaya tidak dilihat oleh drone. Itulah perangkapnya. Mereka melindungi diri daripada satu ancaman dan menyerahkan diri kepada ancaman yang lain. Dan itulah sebabnya armada ini berhenti melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh armada. Penganalisis ketenteraan Ukraine merumuskan begini. Armada Rusia di Laut Hitam tidak lagi memproyeksikan kuasa di laut. Ia hanya menyokong operasi di darat. Fikirkan tentang betapa besarnya kejatuhan itu. Ini adalah armada yang sama yang beberapa tahun lalu menghantar kumpulan kapal ke Mediterranean dan melancarkan peluru berpandu jelajah dari pelbagai kedudukan yang berbeza. Hari ini, mereka menembak dari kawasan kecil di laut berhampiran Novorossiysk dan tidak keluar dari pelabuhan. Dan ada satu perkara yang saya rasa merangkum segalanya. Sewaktu Novorossiysk terbakar, Putin muncul dalam satu video di atas kapal penjelajah Varyak berhampiran Sakhalin di hujung timur Rusia, 8,000 km dari situ. Dia sedang menyaksikan latihan armada Pasifik dengan 60 kapal dan 13,000 anggota tentera. Dan dia mengambil kesempatan untuk mengancam Eropah dengan mengatakan bahawa dia boleh merampas kapal dagang Eropah. Sebuah armada sedang mempamerkan kekuatan di depan kamera. Yang satu lagi dibelasah di laman sendiri tanpa dapat keluar dari dermaga. Sekarang, perhatikan bagaimana perang ini menjadi rumit bagi Rusia. Novorossiysk juga merupakan laluan keluar saluran paip yang membawa minyak dari Kazakhstan dan sebahagiannya dimiliki oleh dua syarikat Amerika, Chevron dan Exxon. Menurut Financial Times, pada akhir Julai, naib Presiden Amerika J.D. Vance telah menghubungi Zelensky dan meminta Ukraine untuk berhenti menyerang kapal-kapal yang menyokong operasi saluran paip minyak itu. Dan Ukraine telah mematuhi. Pada malam itu, walaupun seluruh pelabuhan terbakar, struktur tertentu itu langsung tidak disentuh. Maksudnya, Ukraine sedang menyerang dalam peta di mana ada sasaran yang boleh diserang dan ada sasaran yang tidak boleh diserang. Dan yang melukis sebahagian daripada peta itu ialah Amerika Syarikat. Apa yang jelas selepas melihat serangan-serangan ini ialah ia bukan hanya mengenai 4 kapal. Rusia memulakan perang ini sebagai penguasa Laut Hitam. Dia memiliki Crimea, memiliki Sevastopol, memiliki seluruh armada. Dan Ukraine sebenarnya hampir tiada tentera laut langsung. Hari ini, Ukraine masih tidak mempunyai tentera laut. Dan armada Rusia terperangkap di sebuah pelabuhan di sebalik penghalang yang mereka sendiri bina, diserang dari udara sementara Presiden bergambar di lautan lain. Itu tidak berlaku dalam satu pertempuran. Ia berlaku secara beransur-ansur, satu serangan demi satu sehingga tiada lagi tempat yang selamat. Dan Zelensky telah memberi amaran bahawa ia belum berakhir. Dia berkata bahawa armada Rusia dan segala yang menyokongnya akan terus tidak selamat selagi perang ini berterusan. Dan kami akan terus berada di sini mengikuti perkembangan cerita ini. Jadi, langganlah saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dengan cara itu, anda akan sentiasa mendapat maklumat tentang segala yang berlaku. Soalannya ialah, ke manakah kapal-kapal ini akan pergi? Dan jawapannya, sekurang-kurangnya buat masa ini, ialah tiada tempat untuk mereka pergi. Sampai jumpa dalam video seterusnya.